Hello guys, Assalamualaikum. Ya, selamat berpuasa kepada sahabat-sahabat semua. Salam Ramadan keempat. Okey, kali ini tanpa buang masa untuk berbuka puasa kali ini ras masak sambal cili kering ayam dengan kangkung. Okey, apa saja bahan-bahan dia? Ini bahan-bahan yang ras dah siapkan, yang dah siap goreng ataupun tumis. Ada bawang putih 5 ulas, ada bawang besar, bawang merah 4 biji, kemudian ada halia 1 inci, ada cili kering lebih kurang 1 genggam. Lepas tu kita tumis, ada juga cili kering, cili padi. Cili padi 5 batang, 5 tangkai. Kalau sahabat-sahabat semua nak pedas bolehlah lebihkan. Jadi ini dia kita punya bahan-bahan tumis kita. Ini kita akan chopper dia, baru kita tumis. Lepas tu kita ada ayam yang dah siap digoreng. Goreng ayam ni jangan goreng lama-lama. Bila kita goreng lama dia akan jadi keras. Agak-agak masak dah angkat. Ini ayam ni kita goreng dengan garam, kunyit, ajinomoto, sudah macam tu je. Kemudian kita ada kangkung. Ini dia kangkung kita. Okey. Itu saja bahan-bahan dia, tak banyak. Lepas tu kita akan masukkan dia dekat chopper kita. Minyak kita dah panas. Kita guna bekas minyak yang kita goreng ayam tadi dengan bawang tadi. Jadi kita masukkan je semua bahan kisar kita, dia jadi macam ni bila kita dah chopper. Dia punya aroma tu. Mungkin sahabat-sahabat semua ada yang belum pernah makan sambal cili kering ayam dengan kangkung. Dan ada juga sahabat-sahabat yang first time dengar resipi ini atau menu ini. Ini ras namakan 2 dalam 1. Jadi bila kita masak benda ni, kita kena tumis bahan-bahan ni sampai dia naik bau, aroma dia naik, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okey, sekarang kita masukkan garam secukup rasa. Ajinomoto pun secukup rasa, MSG. Kemudian kita letak secukup rasa Maggi. Macam biasa. 1, 2. Kemudian kita letak sos tiram 1 sudu, 2 sudu. Chili sauce, apa-apa sos pun boleh chili sauce, tapi chili jangan tomato. 1 sudu, 2 sudu. 2 sudu makan. Kemudian gula sikit. Jangan banyak-banyak. Untuk menyeimbangkan dia punya rasa, supaya dia ada rasa pedas, manis dan lemak-lemak dia. Lepas tu kita campur, kita gaul. Kalau
sahabat-sahabat tengok dia pekat macam ni, boleh tambah air Kalau kering tambah air sikit, air daripada bekas chopper tadi. Jangan banyak, sikit je. Resipi ini atau menu ini sesuai untuk berbuka puasa, sahur ataupun makan tengah hari ke. Untuk bisnes pun bagus juga. Kita tambah air sikit lagi, dia pekat. Tunggu dia mendidih sekejap, baru kita masukkan ayam, lepas tu kangkung. Okey, sekarang kita masukkan ayam. So, minta maaf, pedas. Lupa nak bagi tahu. Untuk sahabat-sahabat semua, ini dia punya tahap kepedasan 8/10. Tahap kepedasan dia 8/10. Lepas tu kita masukkan kita punya kangkung. Dia punya aroma tu. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, bila kangkung kita dah layu, agak-agak dah masak, bolehlah tutup api Kita tunggu kita punya kangkung, sayur kangkung ni dah layu, dah masak, setengah masak, baru kita angkat. Siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia. Sambal cili kering ayam dengan kangkung. Kita zoom sikit. Jadi cara buat dia cukup senang dan mudah. Bahan pun tak banyak. Okey, alhamdulillah. Semoga dapat memberi inspirasi dan manfaat pada sahabat-sahabat semua di sana. Dan sebelum itu terima kasih kerana sudah memilih channel Ras sebagai tontonan, dan terima kasih sekali lagi kerana menonton video ini sampai habis. Tapi jangan lupa like, komen dan subscribe dan share pada sahabat-sahabat supaya sahabat-sahabat di luar sana dapat tengok resipi ini dan semoga dapat memberi inspirasi juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey, terima kasih banyak-banyak. Setakat ini saja untuk konten kita kali ini yang cukup mudah, iaitu sambal cili kering ayam dengan kangkung. 2 in 1. Dia punya kuah dia punya kepekatan dia, memang menariklah, terbaik. Okey, bye.